Benda yang paling tak boleh percaya bila pemimpin PAS kata nak ajak parti-parti Melayu yang lain bergabung bentuk kekuatan orang Melayu. 21 Dun tu, PAS boleh rampas balik. Akmal, bukan kuat. Dia jadi budak catur Zahir Hamidi. Bosnya Khairi Jamaluddin. Tak mustahil, tak susah. Kita nak minimum 15 kerusi. Kalau boleh pergi sampai 21, Alhamdulillah. Tang mana UMNO bertanding, semua kita boleh masuk. Boleh menang. Kita dengar kan tadi. Ada tak dia cerita dia nak masuk lawan tempat DAP? Tak ada. Kalau sebelum ni bukan main lagi lah. Kita kena lawan DAP. Kita kena hapuskan DAP daripada pentadbiran. Tapi yang dilawan tempat siapa? Tempat UMNO. Itu cerita dia. Itu realiti dia. Yang mana dia duk guna sentimen DAP ini hanyalah untuk memburukkan parti lawan dia. Orang yang sama perlukan undi ataupun parti yang sama perlukan undi daripada orang Melayu. Dan itulah pertelagahan yang disajikan kepada rakyat daripada dulu sampai ke hari ini. Parti-parti Melayu bertelagah berebut kursi, yang salah DAP. Yang ni salah DAP, yang tu salah DAP. Kalau betul nak hapuskan DAP, sepatutnya bertanding lawan DAP. Make sure pemimpin DAP ataupun calon DAP tu kalah. Tu logik dia. Tapi yang ada sekarang ni tidak begitu. Yang ada sekarang ni parti-parti Melayu ni duk berebut kerusi. Sebab itulah aku kata yang sebut Melayu perlu bersatu. Retorik semua tu. Itu hanyalah kenyataan retorik yang dikeluarkan oleh pemimpin. Yang tak mampu nak buktikan mereka ini berjaya sebagai seorang pemimpin mentadbir sebuah negeri. Kalaulah Sanusi ni hebat sangat dekat Kedah tu, sepatutnya dia datang dekat Melaka. Dia cerita apa kejayaan kami dekat Kedah. Dan itulah yang kami akan buat dekat Melaka. Kalau nak kami buat, undi kami. Tu baru betul. Tapi yang mereka sajikan sebaliknya. Cerita pasal DAP. Cerita orang tu budak, orang ni budak. Dan itulah realiti dia. Sebab itulah hari ni aku tak faham. Ada lagi kelompok yang duduk dalam kerajaan ini cuba nak berpakat dengan Perikatan Nasional. Yang jelas-jelasnya 24 jam duk maki hamun orang UMNO ni. Kalau betul buat demi untuk orang Melayu, sepatutnya kena bersatu hati, kekang kemarahan PAS yang jelas-jelas dah tak pernah cipta kejayaan sebagai seorang pemerintah. Tu baru betul. Pastikan kursi yang dipertandingi oleh PAS, menyertakan calon Melayu PAS, akhirnya dapat dirampas semula oleh pemimpin dan parti Melayu yang boleh berjasa kepada rakyat. Bukannya bila PAS atau PN main sentimen DAP, kamu pun nak main sentimen DAP yang sama. Sedangkan dua-dua parti ni tak pernah bertanding lawan DAP pun. Entahlah sampai bila kita akan ditipu dan disajikan dengan modal politik begini. Picisan. Modal politik yang hanya digunakan untuk menang. Gunakan sentimen untuk menang dan tidak memberikan apa-apa keuntungan kepada rakyat. Assalamualaikum. Ciao.